Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tibalah masanya untuk aku servis motor aku ni, TJ Motor AX200S. Untuk hari ni aku ada dua tempat nak pergi. Satu tempat aksesori motor dan satu lagi adalah tempat servis center lah. Jom. Okay guys, aku dah sampai dah kedai dia. Tu dia, Bike Empire 96. Ayah aku yang recommend datang sini, ayah mertua aku. So jomlah kita masuk tengok apa yang ada. Ni modified kau-kau ni. Okay guys, aku dah masuk dan aku dah naik tingkat 2. Tingkat 2 ni lah yang jual baju-baju seluar. Lepas tu ada jaket, ada kasut, ada helmet. Dan aku nak cari glove sebenarnya. Kalau untuk bahagian bawah dia banyak pada aksesori motor. Aku tak tahu kat motor aku ada ke tak dia punya barang-barang dia. Kalau ada aku tengok ajak. So sekarang aku nak cari aku punya glove sebab aku nak ride nanti, nak pergi Ipoh. Lepas tu aku nak pergi ke Thailand. Aku pilih je Okay, aku dah pilih dah glove yang aku nak. Mula aku tengok glove ni, carbon fiber. Lepas tu dia full lah. Aku dah test lah, memang selesa. Tapi harga dia kat sini guys, RM108 bawa satu. Aku nak beli dua, jadi aku ambil yang ini. Yang ni RM49. Cumanya dia tak adalah full, dia separuh jari. Dan dia bagi juga dengan carbon fiber. Aku nak beli dua ni, satu untuk aku dan bini aku lah. Bini aku mungkin ni kalau merah. Ni size apa? Oh, size M. Size M tak muat. Aku pun ambil double XL. So guys, aku dah fikir-fikir panjang. Lalu aku ambil yang ni lah, RM19.90. RM20. Aku beli dua lah. Sebabnya beza ni dengan yang RM49 tadi ni, dia beza carbon fiber je kat sini. Brand sama, RS Sport. Lepas tu dia cuma ada carbon fiber je sini. Jadi aku ambil ni lah, RM20, RM20, RM40. Lega aku. Okay lah, jomlah kita pergi bayar. Belakang ni ada tempat servis. Ni bateri pun ada jual kalau nak. Ni semua part-part ni korang boleh tengok lah. Nak tukar tu ada Racing Boy pun ada. Nice to see, nice to touch. Once broken, consider sold. Cuma nak bayar. Okay guys, aku nak pergi servis motor pula. Jom. Much later. Aku dah sampai dah dekat ICT Motor World. Dan sekarang pun memang tengah servis lah. Aku tak tukar 3 barang. Aku cadang itu nak tukar 3 kan. Dan aku tukar 2 je. Aku tukar engine oil dengan gear oil. Lagi satu coolant. Coolant aku tak tukar sebab mahal sial. Nanti aku bagi tahu brand apa yang aku tukar dan berapa harga yang aku kena untuk 2 barang ni saja. Servisnya kat depan ni. Aku sampai-sampai aku terus naik motor sebab tak ada orang kan. Ni YouTuber ni. Ni YouTuber Malaysia. Hello guys, dan Alhamdulillah aku dah sampai rumah dah guys. Daripada pukul apa keluar? Daripada pukul 10 sampai lah sekarang pukul 2.30 dah. Kiranya dah 4 jam setengah lah aku keluar. Lama. Yelah aku pergi tengok glove lah, tengok barang kan. Lepas tu aku pergi servis lagi. Dan aku pun hari ni solat Jumaat, jadi aku kena pergi solat lah. So korang mesti nak tahu brand apa yang aku tukar untuk minyak hitam dan juga minyak gear. Jadi aku tak nak buang masa korang. Inilah dia minyak hitam yang aku tukar, iaitu brand Motul. Dia punya model 300V. Yang ni adalah fully synthetic. Dan aku ambil yang 1040.
untuk harga kat Shopee aku tengok dalam RM75 ke RM80 lah. Dan kedai ni ketokku sebanyak RM118. Adalah dalam 20 lebih aku kena. Dan yang kedua adalah minyak gear. Minyak gear pula aku guna yang PJ1. Sebenarnya aku tak pernah guna pun minyak PJ1 ni. Aku tak tahulah brand katanya daripada US. Tapi entahlah, aku tak pernah guna. Aku biasa memang brand Motul, Petronas, Yamaha. Tu je aku guna. Aku jarang guna brand-brand lain ni. Tapi tak apalah, itu je brand yang dia ada dekat kedai tu untuk gear oil ni. Dan minyak gear PJ1 ni aku ada tengok dekat Shopee tau. Aku tengok dalam RM6 lebih je. Tapi dia markup aku RM15. So aku dah rugi dalam RM9 lah, lebih kurang. Dan aku rasa ni last lah aku servis kat situ. Aku nak servis tempat lain lah. Aku rasa better servis luar kot. Betul lah tu. Betul. Tapi itulah, kalau servis luar dia warranty void tau. Motor ni warranty selama 5 tahun. Tapi korang tengok lah, dia punya buku warranty dia macam ni je, selai macam ni je. Ini tak tahulah boleh tahan 5 tahun ke tidak ni. Ini kalau anak aku renyok ni dah habis lah. Member aku ada gak beli motor macam ni sebiji, dan dia ada rosak sikit. Tapi kena tunggu 4 bulan tu baru boleh repair. Aku pun tak tahu masalah part ni tak ada ke, ataupun kena order daripada China ke. Itulah, nak sangat beli motor daripada China kan. Murah memanglah murah, tapi part dia payah nak cari. Kalau boleh custom masuk NVX ke NMAX ke okey juga. Ini tak boleh, kan dah susah. Pada korang yang nak beli motor daripada China ni memanglah murah, tapi korang kena fikir-fikirkan dulu bajet betul-betul. Korang punya memang urgent ke nak pakai motor ke macam mana ke. Kalau aku, better aku beli motor yang kita dah familiar lah, macam Yamaha ke Honda, kawan kasih, ikut lah. Yang penting yang kita dah tahu lama lah, dia memang dah bertapak. Sebelum ni pun aku ada pakai Yamaha LC, aku dah pakai Yamaha Waisuku. Jadi aku tak ada hal pun. Aku servis kat luar pun, warranty void pun tak kisah. Aku pakai berapa tahun? 5, 9 tahun. Tak ada isu pun. Aku pakai santai. Tapi untuk motor ni member aku baru je pakai berapa bulan, 3 bulan dah ada rosak. Dan kalau nak claim warranty pun 4 bulan mat. Lama. Ish. So itu je lah daripada aku. Dan total aku kena untuk motor ni adalah RM148. Sebaiklah fully synthetic. Next service adalah 5,000 km. Sekian, itu je daripada aku. Aku pun dah tak tahu nak cakap apa. Hari pun dah nak hujan. Okay guys, aku ciao dulu. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe guys.